10 tahun lalu, harga 10 dinar di tangan saya ni lebih kurang RM7,000 sahaja. Hari ni agak terkejut saya tengok harga emas yang mana 10 dinar ni harga dia dah cecah sampai RM20,000. Jadi pesan mentor saya tuan-puan, kalau ada satu sebab kenapa tuan-puan hari ni kena mulakan simpanan emas, sebab emas ni harga dia makin lama makin mahal. Saya sangat yakin tuan-puan, dekat sini kalau saya tanya, tuan-puan rasa okey tak kalau kita simpan satu barang yang makin lama harga dia makin mahal? Saya yakin 99% akan jawab ya. Tuan-puan pasti nak simpan barang yang harga dia makin lama makin mahal. Sebab itulah kalau tuan-puan tengok, orang tak kumpul besi. Sebab harga besi tidak meningkat seperti harga emas. Jadi tuan-puan, ini adalah emas 10 dinar. Kalau tuan-puan simpan 10 dinar ni, saya rasa tuan-puan boleh tunaikan haji untuk golongan B40. Sebab apa? Sebab harga dia dah cecah sampai RM20,000. Jadi macam mana nak dapatkan 10 dinar ni? Senang sahaja. Yang pertama, tuan-puan kena isi beg biru dekat bawah. Kedua, bila dah isi beg biru, saya akan kontak tuan-puan dalam masa 24 jam dan saya akan bantu ajarkan macam mana tuan-puan nak buka akaun emas Gap Public Gold. Bila dah buka akaun emas Gap nanti, tuan-puan boleh teruskan menabung supaya emas dalam tu ada 42.5 gram. Bila dah ada lebih daripada 42.5 gram, pada ketika tu tuan-puan dah boleh keluarkan yang 10 dinar sekeping macam dekat tangan saya. Jadi untuk tuan-puan yang tengok video ni, kalau rasa berminat nak menabung emas di bawah bimbingan Cikgu Ridwan, tuan-puan boleh isi beg biru dekat bawah. Dapat sesuatu tuan-puan? Nak lebih banyak ilmu emas dan kewangan? Teruskan follow saya.